Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Kitabul Masajid wa Mawadhi'is Shalah. Wa bi qala haddatsani Abu Kamil Al-Jahdari qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Al-Amash qala wa haddatsana Abu Bakr ibn Abi Shaybah wa Abu Quraib qala haddatsana Abu Muawiyah anil Amash an Ibrahim At-Taimi an abihi an Abi Dzar qala qultu ya Rasulullah ayu masjidin wudi'a fil ardi awwala qala al masjidul haram qultu thumma ayu qala al masjidul aqsa qultu kam bainahuma qala 40 sanah aynama adrakatka as-salatu fasalli fahuwa masjid wa fi hadisi Abi Kamil thumma haythu ma adrakatka thumma haythu adrakatka as-salatu fasallihi fa innahu masjid. Wa qala haddatsani Ali bin Hujr As-Sa'di qala akhbarana Ali bin Muskir qala haddatsana Al-Amash an Ibrahim ibn Yazid At-Taimi qala kuntu aqra'u ala abi al-Qur'ana fi suddah fa idza qara'tu as-sajdata sajada fa qultu lahu ya abati atasjudu fi at-tariq qala inni sami'tu Aba Dzar yaqul sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an awwal masjidin wudi'a fil ard qala al masjidul haram qultu thumma ayyu qala al masjidul aqsa qultu kam bainahuma qala 40 'ama thumma al ardu laka masjid fa haitsuma adrakatka as-salatu fasalli. Wa bi qala haddatsana Yahya bin Yahya qala akhbarna Hushaym an Sayyar an Yazid al-Faqir an Jabir bin Abdullah al-Ansari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli kana kullu nabiyyin yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'istu ila kulli ahmara wa aswad wa uhillat liyal ghanaimu wa lam tuhalla li ahadin qabli wa ju'ilat liyal ardu tayyibatan tahuran wa masjida fa ayyuma rajulin adrakathu as-salah shalla haythu kana wa nusirtu bi ru'bi baina yaday masirati شهر وعطيت الشفاعة. وبقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا السيار قال حدثنا يزيد الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه. وبقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعل صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء وذكر خصلة أخرى. وبقال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا بن أبي زائدة عن سعد بن طارق قال حدثني ربعي بن هراش أن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأهلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. وبقال حدثني أبو الطاهر وحرمله قال أخبرنا بن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي قال أبو هريرة فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتسلونها. وحدثنا حاجب بن وليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن
anna Abu Hurairah qala annahu Abu Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul misla hadis Yunus. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Rafi' wa Abd ibn Humaid qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Zuhri an ibn al-Musayyib wa Abi Salamah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli. Wa haddatsana Abu Tahir qala akhbarana Ibn Wahab an Amr ibn al-Harith an Abi Yunus maula Abi Hurairah annahu haddatsahu an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nusirtu bi ru'bi 'ala al-aduwi wa utitu jawami al-kalim wa bainama ana na'im utitu bi mafatih khazainil ard fawudi'at fi yaday. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih qala hadza ma haddatsana Abu Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara ahadits minha wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nusirtu bi ru'bi wa utitu jawami al-kalim. Wa bi qala haddatsana Yahya bin Yahya wa Syaiban bin Farrukh ilahuma an Abdul Warith qala Yahya akhbarana Abdul Warith ibn Sa'id an Abi Tayyah ad-Dubai qala haddatsana Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinah wa nazala fi uluwil Madinah fi hayy yuqalu lahum Banu Amr bin Auf faqama fihim 14 lailah thumma innahu arsala ila mala'i Bani Najjar faja'u mutaqallidina bisuyufihim qala faka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala rahilatihi wa Abu Bakr ridfuhu wa mala'u Bani Najjar hawlah hatta alqa bi fina'i Abi Ayyub qala fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli haitsu adrakathu as-salah wa yusalli fi marabidil ghanam thumma innahu amara bil masjid qala fa arsala ila mala'i Bani Najjar faja'u faqala ya Bani Najjar thaminuni bihaitikum hadha qalu la wallahi la natlubu thamanahu illa ila Allah qala Anas fakana fihi ma aqul kana fihi nakhlun wa quburul musyrikin wa kharibun fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nakhli faquti'a wa bi quburil musyrikin fanubishat wa bil kharibi fasuwiyat qala fasufun nakhla qiblatan waja'alu idaddatayhi hijarah qala fakanu yartajizun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hum yaqulun Allahumma innahu la khaira illa khairul akhirah fansuril ansara wal muhajirah. Wa qala hadatsana Ubaidullah bin Mu'adz al-Anbari qala hadatsana Abi qala hadatsana Syu'bah qala hadatsani Abu Tayyah an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fi marabidil ghanam qabla an yubna al-masjid. وحدثناه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي تياه قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. Ni bab kita ataupun kitabul masajid dan tempat-tempat bersolat, ataupun boleh dibuat tajuk bagi hadis ni dengan tajuk awal masjidin fil ardi, masjid pertama di muka bumi, ataupun boleh juga dibuat babul ardi, bab al ardu kulluha masjidun wa tahur, bumi ini semuanya boleh sembahyang di situ dan bumi ini semua bahagian dia ni suci. Riwayat daripada Abu Dzar yang katanya, aku berkata wahai Rasulullah, aku bertanya wahai Rasulullah, manakah masjid yang pertama diletakkan di atas muka bumi? Manakah masjid yang pertama dibina di atas muka bumi? Maka Nabi SAW menjawab Masjidul Haram. Kemudian masjid mana? Nabi kata Masjid Aqsa, mana masjid hujung. Aku bertanya lagi, berapakah jarak di antara keduanya? Yang ni 40 tahun. Jadi jarak ni kalau kata 40 tahun jarak perjalanan, tidak. Sebab tak munasabah perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa tu selama 40 tahun. Paling lama pun 2 bulan. 2 bulan. Jadi jarak di sini mana jarak masa lah. Jarak masa pembinaan. Sebab bukan jarak pergi tu, sebab daripada soalan pertama lagi, awalu ayu masjidin wudi'a fil ardi awalu, manakah masjid yang pertama dibina di atas muka bumi ataupun diletakkan batu asas dia? Nabi SAW kata tadi Masjidil Haram. Kemudian hadis ni menjadi iskal, iaitu maklum kepada kita bahawa
Nabi Ibrahim yang membina Kaabah. Jadi Kaabah tu Masjidil Haram lah. Nabi Ibrahim bina Kaabah dan Nabi Sulaiman membina Masjidil Aqsa. Jadi jarak di antara masa antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Sulaiman tu tak mungkin 40 tahun. Lebih daripada tu lagi. Sebab daripada Nabi Ibrahim tu ada Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf. Kemudian lepas pada itulah ada Nabi Musa, Nabi Harun. Lama kemudian baru ada Nabi Daud, baru Nabi Sulaiman. Jadi ada riwayat yang menyebut bahawa mereka berdua ni bukanlah yang pertama. Mana Nabi Ibrahim ni bukanlah yang pertama membina Masjidil Haram. Begitu juga Nabi Sulaiman bukanlah yang pertama membina Masjidil Aqsa. Yang pertama membina masjid di atas muka bumi ni, yang membina Kaabah adalah Nabi Adam. Nabi Adam. Jadi Nabi Ibrahim tu dia kira pertama dari segi awal lah. Maknanya dia meletakkan kembali binaan Masjidil Haram. Sebab bangunan ni, kalau kita kira zaman dulu ni dah, berapa lama dia boleh bertahan. Dia akan utuh. Kemudian jarak antara Nabi ke Nabi tu jauh masa dia. Jadi sesuai dengan ayat, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Rumah yang pertama yang diletakkan untuk manusia, yang dibina untuk manusia. Jadi dibina untuk manusia. Jadi Allah Ta'ala pilih Nabi Adam ni sebagai Nabi untuk semua manusia. Manusia tu ada bersama dengan Nabi Adam. Ada Nabi Adam, ada manusia. Jadi kalau kata untuk manusia ni, Adam lah. Ia membina untuk anak cucu dia. Dan kalau kita kira jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Ibrahim ni, kalau kita kata Masjid Haram tu sebagai masjid yang pertama, yang mulia, yang paling mulia, baru ada setelah daripada Nabi Ibrahim ada, maka sebelum daripada tu mana masjid. Jadi bila Allah SWT kata inna awwala baitin wudi'a lin-nas lilladzi bi Bakkah, mana rumah yang pertama yang diasaskan untuk manusia supaya manusia beribadat ni hak terletak di Mekah. Jadi bila terletak di Mekah tu, dibina pertama kali untuk manusia, maka tentu sekali dia kena bermula dengan Nabi Adam dahulu. Maka ada riwayat menyebut Nabi Adam lah yang pertama yang membina Kaabah. Jadi sebab apa? Sebab Nabi Adam itu tentu sekali dia menyembah Allah. Dan anak-anak cucu dia menyembah Allah Ta'ala juga. Semua tu atas tauhid belaka. Jadi hak lebih tepatnya Kaabah itu adalah daripada binaan Nabi Adam AS, kemudian anaknya itu bertebaran di atas muka bumi. Lepas pada tu, maknanya lepas daripada 40 tahun daripada dibina Masjidil Haram ni, maka adalah anak cucu Nabi Adam berhijrah pergi ke Syam ataupun pergi ke Palestin, lalu di situlah mereka membina Baitul Maqdis. Adapun binaan Masjidil Haram yang dibina oleh Nabi Ibrahim AS itu amat lewat. Mutaakhirun jiddan an wujudin nas. Amat lewat daripada kewujudan manusia tu. Dan ada dah sebelum daripada Nabi Adam itu tempat-tempat lain yang menjadi ibadat di atas muka bumi ni. Jadi kira-kira binaan Nabi Ibrahim itu adalah binaan semula. Cuma kan dia bila kita bicara tentang Nabi Adam ni, dalam hadis syafaat dulu, Nabi Adam Nabi saja, tidak rasul. Ada orang faham gitu. Nabi Adam ni Nabi saja, tidak rasul. Sebab bila dalam hadis syafaat tu, manusia di akhir zaman, manusia di pada masa ni pergi jumpa Nabi Nuh, engkaulah Rasul Allah yang pertama. Jadi ramai orang faham, Rasul yang pertama Nabi Nuh, Nabi Adam tu Nabi saja, tidak rasul. Tapi dari segi tarikhnya, Nabi ni menerima wahyu, menyampaikan wahyu. Jadi mestilah Nabi Adam tu rasul juga. Jadi ada orang faham Nabi Adam ni Nabi saja, tidak rasul. Lepas tu macam mana nak memberi taujih tentang hadis Nabi Nuh itu sebagai Rasul Allah yang pertama? Jadi Rasul Allah yang pertama untuk orang musyrik. Jadi Nabi Adam itu adalah Rasul Allah yang pertama untuk anak cucu dia yang beriman. Sebab selepas daripada Nabi Adam itulah baru manusia itu syirik pada Allah Ta'ala. Jadi sebab itulah Nabi Nuh itu dikira Rasul yang pertama. Dari segi mana? Rasul yang pertama kepada umat yang syirik. Nabi Adam adalah rasul untuk umat tauhid. Itu kata ada seorang ulama India ni, nama apa dia tengok dia? Idris, bukan Mirti. Ada seorang dia ada Azhari sikit.
Tu dia taujih dia. Jadi setengah orang dia faham Nabi Nuh itu rasul pertama. Tapi kita kena tahu lah rasul pertama untuk orang musyrik itu Nabi Nuh. Nabi Adam rasul yang pertama untuk umat tauhid. Kemudian semua bumi ni bagi engkau masjid belaka. Mana boleh nak semaya belaka. Mana tidak semestinya ada tempat-tempat tertentu yang boleh jadikan masjid, ada hak tak boleh. Cuma hak umum hadis ni dikhususkanlah. Mana kalau kata tempat sembelihan, tak boleh buat masjid, tengah jalan tak boleh buat masjid. Tapi mana-mana bahagian bumi boleh buat masjid belaka tanpa mesti terikat dengan tempat tertentu. Macam setengah tu dia kata kena buat masjid sini sebab gini. Jadi tidak ada penetapan lagu tu. Kemudian di mana saja engkau sempat solat, maknanya di mana saja kamu berada waktu semaya tu masuk, maka semayalah. Jadi ini isyarat supaya kita menjaga solat itu pada waktunya. Mana kalau dah situlah. Jadi macam mana kita nak pelaga dengan hadis la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Jadi pertelingkan di antara dua kumpulan sahabat. Satu sahabat kata Nabi semaya asar di Bani Quraizah. Kita semaya asar di Bani Quraizah lah, tak kira lah. Walaupun selepas daripada terbenam matahari. Tapi sahabat kata kita semaya juga asar ni walaupun belum sampai di Bani Quraizah sebab kira-kira hadis ni lah. Hadis ni. Di mana saja kamu berada masuk waktu semaya lah. Jadi maksud Nabi itu supaya segera bertolak ke Bani Quraizah. Ataupun maksud sebenar Nabi, jangan siapa di antara kamu ni masih lagi terfikir nak semaya asar di Madinah. Jadi hak tu lebih munasabahnya. Jangan siapa terfikir nak dapat kelebihan semaya asar di Madinah. Maknanya kena pergi selalu lepas daripada Zuhur tu menuju ke Bani Quraizah sebab tak boleh tangguh peperangan itu. Jadi haitsuma adrakat kas-salah fasalli itu menunjukkan kepada kita menjaga awal waktu sebaik-baiknya. Kemudian tempat yang utama untuk ibadat ni semayalah di masjid lah. Di masjid. Melainkan ada beberapa perkara lah yang tidak dapat dielakkan ataupun ada keuzuran. Yang menyebabkan kita tidak semaya di masjid. Kemudian dalam riwayat yang kedua ni kata daripada Ibrahim bin Yazid At-Taimi katanya aku membaca Al-Quran di hadapan ayah aku. Maknanya aqra'u ala ni, qara' ala makna belajar. Aku belajar Al-Quran dengan ayah aku ni fi suddah. Apa makna suddah? Suddah ni maknanya tempat-tempat yang ada teduh di sekitar masjid. Tapi dia bukan masjid. Dan dia bukan termasuk di bawah hukum masjid. Suddah. Mana kita kata berasing ialah daripada masjid. Mana ada bahasa kau gapo kau tapi tepi masjid. Mana ia tak naik belajar atas masjid lah, ia belajar luar. Dalam riwayat Nasa'i ada disebutkan fi sikkah. Sikkah ni mana jalan lah. Jadi hak riwayat dalam riwayat ni kata ya abati atas judu fit tariq. Maknanya tengah-tengah dia belajar Quran dengan ayah dia ni sampai ayat sejadah. Ayat sejadah ada berapa? 17 ke 18. Sampai ayat sejadah. Dia pun sujud. Jadi dia tanya ayah dia, mana sujud di jalan ni? Mana sudah tu dia kira jalan. Bukan atas masjid. Atas judul fit tariq ni mana dia tanya pada ayah dia di jalan, maknanya sudah tu dengan mana at-tariq. Jadi sesuailah dengan riwayat dalam Nasa'i itu fisikah. Jadi kata dia, aku dengar Yazid ni kata, Yazid At-Taimi berkata, aku dengar Abu Dzar Al-Ghifari berkata, aku tanya pada Nabi tentang masjid pertama mana yang dibuat di atas muka bumi ni. Jadi hendaknya summa ardu laka masjidun. Maknanya walaupun tidak atas masjid kita ngaji Quran, walaupun tidak atas masjid kita sujud tilawah boleh. Mana tidak semestinya. Sebab dipanggil maudhi'u istidlal di sini bagi kata-kata bagi perbuatan Yazid ni summa ardu laka masjid. Kemudian bumi ni semua ni boleh jadi tempat kamu nak semaya. Jadi sujud tilawah tu dia kira sebahagian daripada semaya lah. Jadi boleh nak sujud di situ, di mana-mana tempat. Boleh sujud di mana-mana tempat. Jadi kata dia di mana saja kamu sempat waktu semaya, semaya lah. Jadi hadis ni menunjukkan kepada kita bahawa kita dituntut untuk sujud tilawah bila mana baca ayat sejadah tu.
Di mana kita baca lah. Lepas tu sesuai lah dengan keadaan tu. Kemudian riwayat satu lagi ni, daripada Jabir bin Abdullah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diberikan 5 perkara. Mana 5 perkara yang istimewa, yang tidak diberikan kepada siapa-siapa, yakni nabi-nabi sebelum daripada aku. Iaitu yang pertama, setiap nabi itu diutus kepada kaumnya secara khusus. Walikulli qaumin had. Bagi setiap kaum itu ada pemimpin dia, petunjuk jalan hidayah. Masing-masing nabi dia hanya untuk umat dia dulu. Seorang nabi itu dia hanya untuk umat masing-masing, tidak kepada umat lain. Sebab tu dalam Al-Quran, wa ila adin akhahum huda, wa ila samud akhahum huda, wa ila samud akhahum salihah. Dia sebut akhahum. Untuk kaum Ad saudaranya, untuk Samud saudaranya Soleh. Tapi Nabi ni tidak. Aku diutuskan kepada setiap yang merah dan hitam. Merah tu orang Arab lah. Hitam tu orang Habsyi. Kalau asfar tu orang Rom. Dia kira lagu tu. Maknanya aku diutus untuk orang Arab, dia bukan Arab. Belakang. Semua manusia. Itu yang pertama. Kemudian dihalalkan untuk aku ni harta ghanimah, dan tidak dihalalkan kepada mana-mana Nabi sebelum daripada aku. Maknanya untuk Nabi-Nabi yang terdahulu, tetapi Allah SWT, bila mana mereka berperang, semua harta rampasan perang itu dikumpulkan setempat, tunggu api mari. Api mari daripada langit itu bakar. Maka itu tanda jihad mereka diterima oleh Allah SWT. Mana tak ada siapa pun boleh ambil harta rampasan perang pada waktu itu. Di antara wajah sebab mengapa dikhususkan ataupun dihalalkan untuk Nabi ni, faqulu mimma ghanimtum halalan thayyiba, makanlah daripada harta ghanimah itu halal kepada kamu. Antara sebabnya, sebab Nabi kata al jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad ni akan berterusan sehingga hari kiamat. Oleh kerana manusia ni makin dia jauh dengan Nabi, makin kurang kualiti iman dia, semangat dia, keberanian dia, keinginan nak mati syahid, nak pergi perang. Maka supaya mereka ni ada sentiasa keinginan untuk berjihad kepada Allah, berjihad di jalan Allah SWT sepanjang zaman walaupun tak ada Nabi, maka Allah Ta'ala menetapkan bahawa harta ghanimah tu halal. Sebab jihad-jihad ni akan berterusan. Maka Allah SWT nak suruh jihad tu jadi berterusan, maka dihalalkan harta ghanimah untuk umat ni. Bermula daripada Nabi lagi. Kemudian perkara seterusnya yang diberi keistimewaan kepada Nabi ni, itu telah ditetapkan untuk aku ni bumi tayyibatan, tahuran wa masjidan. Ditetapkan untuk aku ni bumi ni suci, baik. Tahur maknanya boleh menyucikan. Tahur ni dia daripada sirah mubalaghah. Kalau biasa ni tahir, suci. Tahur ni maknanya boleh menyucikan. Maknanya dia suci dan dapat menyucikan yang lain. Maknanya boleh digunakan tanah tayyib ni, tanah bumi ni untuk alat bersuci. Wa masjidah, dan boleh sembahyang di atas tanah tu. Maknanya kalau umat dahulu ni, mereka perlu terlebih dahulu membina tempat ibadat. Barulah boleh mereka nak solat. Jadi oleh kerana mana-mana tempat ni boleh nak jadi sebagai tempat untuk sembahyang, bila masuk waktu sembahyang itu mungkin tak ada air, maka bolehlah seseorang itu bersuci dengan bumi tadi. Jadi faedah daripada tahuran wa masjidah, kemudian fa'yuma rajulin adrakahu shalah, di mana sahaja seorang itu masuk waktu, maknanya terutamanya dalam musafir. Jadi kita duduk tempat sendiri ni tak apalah. Ada sejid kita tahu dah. Walaupun kita duduk rumah kita, ada sejid, kita pergi sejid. Mana konteks ni, adrakahu shalah, sallu haitsu kana, di mana saja dia berada. Mana hal ni lebih merujuk kepada orang musafir. Jadi kalau pakai hadis ni, dengan zahir lagu ni, tak pergi sejid kita. Sebab Nabi kata, fa'ayyuma rajulin adrakathu salatu shalla haitsu kana, di mana saja masuk waktu seorang tu ada, maka dia semayalah di situ. Dia duduk rumah, orang best masuk waktu. Jadi dia kata hadis ni kita pun bayar rumah seorang. Tak kena, tak boleh nak buat dalil. Sebab di sini hadis ni lebih kepada konteks musafir. Konteks musafir. Sebab bila musafir ni kita tidak ada air yang cukup,
bila kita musafir ni kita tak tahu masjid mana. Jadi bila tak tahu masjid mana, jadi kita masuk waktu kan. Takut terlepas waktu, jadi kita pun semayalah di situ. Adrakahus salah ni boleh juga dengan mana masuk waktu ataupun waktu semaya telah masuk dan kita takut terlepas. Maknanya kita duk cari tempat nak semaya. Kita duk cari air untuk berwudu. Takut-takut tak jumpa, maka Nabi diberikan keistimewaan di sini. Tanah itu boleh menggantikan air, tayyibatan tahura, dan situ juga boleh semaya. Shalla haitsu kana. Tambah pula hadis ni lepas daripada Nabi sebut uhil liyal ghanaim. Dihalalkan untuk aku ni harta ghanimah. Maknanya bila perang ni kita pergi negara musuh lah. Kita tinggal negara kita, maka di situ kita bermusafir kerana jihad. Wa nusitu bi ru'bi. Satu lagi. Aku diberi pertolongan dengan timbulnya ketakutan dalam hati musuh ni. Maknanya belum sampai jarak tu perjalanan sebulan, sudah ada dah ketakutan dalam diri musuh terhadap kedatangan aku. Kemudian Nabi diberikan syafa'atul uzma ni. Syafa'atul uzma. Aku diberikan syafaat, ini syafa'atul uzma. Itulah hadis syafaat yang kita baca tu. Fi irahatin nas min haulil mawqif. Untuk melegakan manusia daripada kedahsyatan hari mahsyar di situ. Itulah orang mula-mula pergi jumpa Nabi Adam kata tak boleh. Aku ni telah makan buah khudi tu diusir daripada syurga. Jumpa Nabi Nuh. Nabi Nuh kata aku telah guna doa tu. Jumpa Nabi Ibrahim kata aku ada berdusta 3 perkara. Akhirnya pergi jumpa Nabi. Jadi Nabi itulah yang boleh meringankan kesusahan mereka itu pada hari kiamat. Cuma zahirnya yang dimaksudkan dengan syafaat di sini, syafaat yang khusus untuk mengeluarkan seseorang itu daripada neraka bila mana mereka tidak ada amal soleh, adanya ada tauhid saja. Itulah lebih zahirnya. Kerana Nabi ni diberi kebenaran oleh Allah SWT untuk mengeluarkan ahli neraka yang tidak ada iman, mereka sebesar zarah. Itu kita telah baca di akhir Kitabul Iman itu. Kemudian wa zakara khaslatan ukhra. Ini kemungkinan perawi tak ingat di sini. Tetapi apa yang sama di sini, wa zakara khaslatan ukhra ni ada disebutkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan juga riwayat Nasa'i, iaitu wa utitu hazil ayat min akhir suratil Baqarah min kanzi tahtil arsy. Aku diberikan ayat-ayat akhir surah Baqarah. Amanah Rasul itulah. Ataupun ayat la yukallifullah. Mana hak tu mari daripada khazanah bawah aras. Jadi hak ni Nabi nak isyarat itu keringanan yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat ni. Rabbana ayat tu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha la ma kasabat wa 'alaiha maktasabat la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Dua ni. Maknanya isra. Maknanya beban berat. Umat dahulu tak ada pada kita. Wa yad'u anhum israrahum wal aghlal allati kanat alaihim. Dalam ayat surah surah Al-A'raf tu tentang keistimewaan Nabi ni, Allah SWT angkat israr, mana beban belenggu yang terkena pada umat terdahulu. Mana dengan sebab Nabi kita ni banyak perkara-perkara hukum yang berat, dengan sebab Nabi kita maka kita ni mendapat keringanan. Mana tidak lagi menjadi bebanan ataupun tidaklah benda tu berterusan haram ke atas kita. Ini dia kena tengok surah Al-A'raf ayat 157. Dan Nabi ni menghapuskan dari mereka beban-beban dan belenggu yang ada pada mereka. Mana agama kita ni agama mudah lah. Kalau hak Nabi dulu kan, kain kena najis tu kena guting. Kita basuh. Dan tidak dikira salah apa yang tersalah dan terlupa. Jadi wa khaslatan ukhra tu maksudnya ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian riwayat satu lagi ni, riwayat daripada Huzaifah. Fuddinna 'alan nasi bi thalath. Kita ni, mana umat akhir zaman diberikan keistimewaan mengatasi
manusia ni dengan 3 perkara. Jadi hadis tak disebut 5. Orang disebut 3. Akhir datang riwayat Abu Hurairah ni, fuditu al-anbiya bisittin. Dengan ni. Jadi hak ni bilangan lagu mana ni? Jadi ada ulama yang mengatakan bahawa di sini la mafhuma li hadzal adat. Tidak ada mafhum bagi adat ni. Mana tidak ada mafhum ni? Maknanya bila kata 5 tak boleh ne, tak boleh pak. Bukan lagu tu. Maknanya 5 ni mana sekadar nak sebut bilangan 5. Bukan kata 5. Mana tak boleh jadi ne, tak boleh jadi pak. Tak. Mana sekadar sebut, sekadar bila lah. Sekadar bila. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, maknanya mula-mula Nabi diberi kelebihan dengan 3 perkara. Kemudian ditambah jadi 5. Kemudian ditambah jadi 6. Sebab keistimewaan itu tidak disebutkan serentak sekaligus. Berperingkat-peringkat. Macam hadis, khamsatu minal fitrah, asyarah minal fitrah. 5 perkara daripada fitrah, satu lagi 10 perkara daripada fitrah. Jadi hak manusia. Jadi itu dikira benda berperingkat-peringkat. Jadi hal ni ju'ilat sufufana kasufufil malaikah. Mana kita ni bila kita semaya berdiri dalam saf, macam kita ni jadi seperti saf malaikat. Maknanya kita berada dalam saf semaya ni, ini bersesuaian dengan keadaan malaikat. Maknanya Nabi SAW nak suruh kita ni tiru keadaan malaikat. Jadi kita ni baru. Malaikat ni adalah bodoh. Sebab itulah bila Nabi menggesa sahabat-sahabat dia supaya meluruskan sah ni, Nabi kata, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbihim. Tasikah kamu nak meluruskan sah ni seperti mana malaikat itu mereka berdiri di hadapan Allah SWT. Jadi malaikat ni lama dah diciptakan oleh Allah Ta'ala, mereka terlebih dahulu bertasbih memuji Allah Ta'ala, kita ni baru kemudian. Jadi kita ni ditetapkan supaya turut malaikat. Turut malaikat. Jadi malaikat ni tak sambut hari jadi. Atu bunia pun tak sambut hari jadi. Tapi orang kita ni dia boleh sambut hari jadi dengan tema hatu bunia ke apa semua. Kemudian ditetapkan untuk kita ni bumi ni semua sekali jadi masjid. Dan ditetapkan tanahnya itu turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma. Boleh dijadikan bahan untuk bertayamum lah. Boleh. Orang panggil jenis tanah. Kalau ada atas muka bumi, boleh belakang. Cuma setengah mazhab tu dikata fatayammamu sa'idan tayyiban. Sa'id ni ada atas ni. Maknanya ada atas ni tak payah kita nak korek. Kena gali 2 kaki dulu baru boleh buat tayammum. Tidak. Pakai hak ada atas permukaan ni. Sa'id, hak ada atas. Tayyib, mana hak bersih lah. Tapi setengah tu kata, tayyib ni syarat ketat lah. Tayyib ni mayum bitu. Hak mana boleh menubuhkan pokok. Kalau lepas lagu payah ikut. Pasir. Tapi pasir boleh tumbuh pokok. Tak ada tanah. Atas kursi kapal terbang, mungkin dia vacuum sama tu kan. Jadi kalau nak juga, kat latar tu. Tapi latar tu tak boleh lah. Sebab pijak tu tak tahu mari mana pijak. Kemudian riwayat satu lagi ni, riwayat Abu Hurairah. Aku diberi kelebihan mengatasi Nabi-Nabi yang lain dengan 6 perkara. Waktu itu bijawami'il kalim. Ini dipanggil idhafah sifat kepada masdar. Takdir dia, waktu itu al-kalimati al-jami'ah. Aku diberikan kata-kata yang lengkap, yang padat. Mana ringkas dan padat. Maknanya, makna yang mendalam. Walaupun ringkas kata-kata. Itu ucapan yang dapat menggambarkan maksud yang penting, yang banyak dengan lafaz yang sedikit. Jadi hak ni hak mula-mulanya Quran lah. Kalau Nabi diberikan. Mana kita kata Iqra'. Iqra' tu saja. Satu jawami'ul kalim. Ayat Quran banyak lah ayat. Supaya ulama tu susun tu Dr. Umar Muqbil susun tu qawaid Quraniyah tu 50. Mana ringkas ayat tu qad alima kullu unasim mashrabahum. Itu satu kaedah. Walaupun asal ayat tadi Bani Israel ni dia ada 12 kabilah. Bila mana mereka tu nak air, Nabi Musa katak dengan tongkat dia, maka terpacarlah 12 mata air. Maka setiap kaum itu dia tahu mana bagi air nak pergi ambil. Mana hak dia. Maka dengan cara itulah kita kata, bila jemaah haji ramai ni, walaupun asalnya li ta'arafu, tapi kita kena letak ni orang Malaysia sini, orang Pakistan sini, Indonesia sini.
orang mari daripada Bangladesh sini. Kena masing-masing letak pada tempat masing-masing. Mana setara Bani Israel itu ada 12 kabilah, maka masing-masing dia ada lain dia, tempat dia. Jadi mana kita naklah letak dan ambil sesuai pada tempat yang telah ditentukan. Letak dan ambil pada tempat yang telah ditentukan, itu kaedahnya. Kalau benda mudah jadi praktikalnya, kalau kata masjid, ni parking untuk imam, parking untuk bila, parking penceramah. Jadi kita tak boleh lah nak parking tempat tu. Sebab kita kena tahu dah, ni tempat kita sini. Kita mari motosikal, parking tempat kereta. Mana-mana jalan ke, mana-mana tak boleh. Tempat motosikal kita parking kereta kita. Tak boleh. Tempat lori, di arena kita parking tempat tu dengan kereta kita. Tak boleh. Sebab kaedah ada apa ni, qad alima kullu unasim mashrabahum. Setiap umat tu dia tahu tempat nak ambil air dia mana. Jadi kalau tak email pun tak boleh nak ambil duduk tempat parking penceramah. Tak email pun tak boleh nak ambil tempat parking penceramah. Jadi maknanya ayat yang ringkas tetapi dapat dipraktikkan dalam banyak perkara. Samalah juga dalam hadis Nabi ni, banyak hadis-hadis Nabi tentang, contohnya adinun nasihah, innamal a'malu binniyat. Waktu dia panggil jawami'ul kalim. Kemudian tengah aku tidur, aku diberikan kunci-kunci khazanah bumi dan diletakkan di hadapan aku. Tengah tidur, aku bermimpi, aku boleh nak kunci. Maknanya ini alam tidur. Ketika tidur ni maknanya ada misal lah, ada gambaran ya nak dinyatakan kepada Nabi melalui mimpi ni. Jadi kata Abu Hurairah dalam hadis yang kena tu dah. Fadzaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pergi, maknanya Nabi meninggalkan kita. Nanti ada sikit lagi atas. Wa ursitu ilal khalqi kafah. Aku dihantar kepada semua manusia. Waktu bereslah. Hak ni wa khutima bil nabiyun. Aku ni penutup kepada sekalian nabi. Ditutup. Maknanya cop. Ada khatam nubuwah. Maknanya kenabian lepas daripada aku ni tak ada dah. Itu keistimewaan. Jadi bila keistimewaan lagu mana? Jadi bila Nabi SAW itu penutup kepada sekalian nabi, tidak ada lagi nabi setelah daripada baginda, maka ini menunjukkan bahawa Nabi SAW itulah Nabi yang paling ramah umat. Nabi yang paling ramah umat. Sebab lepas daripada Nabi wafat ni, tidak ada lagi Nabi. Keadaan itu berterusan sampai hari kiamat. Di samping Nabi SAW itu sebagai penutup pada sekalian Nabi, Allah Ta'ala pelihara Al-Quran sebagai mukjizat Nabi sampai hari kiamat. Maknanya, walaupun tidak ada lagi Nabi, tapi orang yang ikut aku ni ada. Orang yang ikut aku ni ada. Kerana mukjizat ataupun wahyu yang diberikan kepada aku ni berkekalan. Dia tak sama seperti Nabi yang terdahulu. Bila mana kitab mereka telah bila mana kitab Nabi ni, mereka telah, umat dahulu telah selewengkan ni, maka perlu kepada Nabi baru. Jadi, macam mana manusia tu boleh kufur selepas daripada Nabi? Yang pertama, ada kitab pada mereka, mereka tidak amanah pada kitab. Jadi, mereka pengubah kitab. Jadi, pengubah kitab ni telah mati. Jadi, manusia pun tak faham molek tauhid, tak moleknya syariat. Akhirnya mereka tinggalkan agama. Maka marilah Nabi baru. Marilah kitab baru. Jadi bila sampai kepada Nabi SAW, tidak ada lagi Nabi, dan Al-Quran itu sebagai kekal sebagai kitab yang terpelihara, maka itu menandakan bahawa Allah Ta'ala nak memastikan umat ni tetap dapat hidayah walaupun Nabi itu tak ada. Manusia tetap dapat hidayah dengan Quran. Maka ini berarti Nabi ni paling ramah umat dia. Kemudian riwayat satu lagi ni, ketika aku tengah tidur, aku diberikan kunci-kunci gedung bumi dan diletakkan di tangan aku. Maknanya isyarat kepada Nabi, Nabi akan mendapat khazanah Rom, khazanah Parsi. Cuma Abu Hurairah kata Nabi wafat, kamu itulah tantasilunaha, tastakhrijunaha, kamulah yang mengeluarkannya. Maknanya Nabi SAW itu sendiri tidak sempat melihat kejatuhan Rom dan Parsi. Jadi zaman Sayyidina Umar itulah, Rom dan Parsi jatuh ke tangan Islam. Lepas itulah Abu Hurairah kata, Nabi telah wafat,
tak sempat menerima khazanah-khazanah ni, kamulah kutip ambil gali pembendaraan khazanah milik Rom dan Parsi. Tetapi ada juga yang kata khazanah bumi ni pada zaman ni lah, negara-negara teluk tu, Saudi dengan petroleum dia, Saudi, Kuwait, Iraq, semua tu negara minyak belaka. Jadi itu pun boleh juga kita nak kata anak koci yang diberikan kepada Nabi. Bagi kita tengok kan, Saudi dah, negara mana kaya sepo dia tu, yang ada minyak tu, gapo-gapo boleh buat. Emas hitam panggil dah, emas hitam. Maknanya Nabi SAW bermimpi diberikan gedung khazanah bumi ni. Kamu waktu bik, kata Abu Hurairah, mana minyak tu lah kamu waktu bik. Jadi nak pakai mana so? Jawapannya boleh belaka lah. Sama ada kita nak kata khazanah milik Rom dan Parsi jatuh ke tangan Islam, ataupun hak zaman sekarang ni galia-galia yang tertimbus, yang tertanam dalam bumi ni kamu buat keluar. Mana kamu mendapat nikmat khazanah. Tapi riwayat tak berkuat, tapi boleh diterima. Kan Nabi masa gali parit tu, ada batu tak boleh nak itu dah. Sekali Nabi kata, kepada Nabi kata tu, jatuh ke tangan aku khazanah Rom. Kata sekali lagi, jatuh kepada aku khazanah Kisra. Orang munafik kata, Muhammad kecil saja. Maka sebab itulah turun ayat, orang munafik kata, ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Muhammad ni nak memperdayakan kita, buat sedang angin kita je. Kita ni berapa hari dah tak makan. Dia tengah panas tu gali parit ni, Muhammad boleh kecek, kita akan boleh khazanah Rom, khazanah Parsi. Maknanya mungkinlah Nabi dapat mimpi ni, dan Nabi menyebut dalam peristiwa-peristiwa kemudiannya nak memberi tarikh kepada umat dia, jatuh khazanah Rom jatuh ke tangan aku, khazanah Parsi. Jadi hak ni lah, wallah.